Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kurniaan yang diberikan kepada kita, dan kita dapat bertemu pada malam ni dan meneruskan bacaan hadis-hadis kita, dan mudah-mudahan ianya merupakan salah satu amal-amal soleh yang boleh memberatkan lagi timbangan amalan kita. Amin ya Rabb. Ya. InsyaAllah pada malam ni kita sambung muka surat 31. Muka surat 31. Bab man madaha fi sya'ri. Bab yang menyatakan orang yang memuji di dalam syair. Bahasa Arab panggil syair, kita pun syair jugalah. Kena baris tu sya'r. Kalau bagi sya'run boleh jadi rambut. So syair pun dia syairun jadi syair. Kata sya'run jadi rambut. Okey. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah anil Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad madahtullah bimahamida wa midahin wa iyyaka faqala ama inna rabbaka yuhibbul hamda faja'altu unshiduh fasta'dhana rajulun tuwalun asla' faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam uskut fadakhala fatakallama sa'atan thumma kharaja fa'anshadtuhu thumma ja'a fasakkatani thumma kharaja fa'ala dhalika marratain aw thalatha faqultu man hadha alladhi sakkatani lahu qala hadha rajulun la yuhibbul batila. Okay. Daripada Al-Aswad Ibn Sari' radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memuji akan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai puja dan puji, dan demikian juga terhadapmu. Maknanya sahabat ni tadi dia bagi tahu kat Nabi yang dia puji Allah Subhanahu wa taala dan dia juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam lafaz doa kita, biasanya kita mulakan lafaz doa itu dengan memuji Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ke atas Nabi. Itu adalah tertib ataupun adab dalam kita berdoa. Kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, adapun sesungguhnya Tuhanmu, dia menyukai akan pujian. Bila dia sebutkan Nabi yang dia puji Allah, Nabi kata adapun Tuhanmu suka akan puji-pujian. Kan? Umpamanya bila kita bangun daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd, Tuhan kami bagimulah segala puji-pujian. Ada kalangan sahabat yang solat bersama Nabi, dia tambah Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathira, puji-pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan, penuh keberkatan. Jadi bangun je rokok, dia sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lafaz ini daripada seorang sahabat, bukan daripada Nabi.
Tetapi lepas solat Nabi tanya, siapa yang sebut tadi? Kan? Maka sahabat tu mengaku dan Nabi membenarkan lafaz puji-pujian tadi. Nabi membenarkan itu antara lafaz yang baik. Jadi Allah suka kita puji Allah. Allah suka. Lalu dia pun bila mana Nabi kata Tuhanmu dia menyukai akan puji-pujian. Lalu sahabat tadi pun kata aku pun memperdengarkan syair memujinya. Dia apa? Bukan sekadar memuji tapi dia memperdengarkan syair. Syair-syair memuji Allah SWT. Lalu seorang lelaki yang tinggi dan botak di bahagian depan kepala. Ini sulah. Ada seorang lelaki yang tinggi yang botak bahagian depan kepala minta izin untuk bertemu dengan Nabi. Ada riwayat kata orang tu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Lalu Nabi pun berkata kepadaku, diam. Ni sahabat ni Aswad ni tadi. Dia duk baca syair tu. Bila Umar nak masuk, Nabi kata ke Aswad, diam. Maka orang hak botak tadi, hak tinggi pun masuk bertemu dengan Nabi. Lepas dia bercakap dengan Nabi, dia pun keluar. Kemudian Aswad kata, aku memperdengarkan lagi syair memuji Allah Ta'ala. Kemudian orang hak tadi datang lagi nak jumpa dengan Nabi. Lalu Nabi pun suruh Aswad diam. Kemudian lepas orang yang tinggi botak tadi keluar, Nabi pun maknanya 2-3 kali orang tu masuk dan Nabi suruh Aswad ni diam masa orang tu masuk. Kemudian Aswad pun tanya kepada Nabi SAW, siapakah orang ini yang engkau suruh aku diam untuknya? Baginda pun jawab, ini adalah lelaki yang tidak menyukai kebatilan. Yakni mengubah membaca syair yang berisi puji-pujian atau celah-celahan dengan tujuan untuk mencari rezeki. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Satu sahabat yang suka kepada syair, puji-pujian ini. Dan Nabi tak larang. Dan ada juga sahabat macam khususnya Umar Al-Khattab kat sini, dia tak suka. Dan Nabi pun tak marah kat Umar. Kerana Umar tak suka sebab kalangan Arab jahiliah ada yang menjadikan puji-pujian, syair apa semua ni adalah sebagai mata pencarian. Dia buat syair-syair memuji orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji. Hanya kerana nak dapatkan keuntungan atau laba atau habuan. Umar tak suka benda macam tu. Dan Nabi pun tak sukalah kalau puji-pujian yang macam tu. Tapi dalam keadaan biasa ni, syair-syair biasa ni tak ada masalah. Umpamanya kalau hari ni, kalau kita tengok, kalau kita di Malaysia sekarang ni trend apa? Qasidah. Qasidah ada 2 jenis. Qasidah ada 2 jenis. Jenis yang pertama, tidak ada perselisihan kalangan ulama. Tak ada. Cuma ada orang suka, ada orang tak suka. Qasidah yang pertama ni, dia manis. Kenal tak? Qasidah yang pertama ni dia manis. Sejenis kuih yang orang Terengganu suka buat. Dia qasidah juga. Kan? Biasa dia kacau, dia pakai minyak sapi kan. Dia buat dalam kuali tembaga orang dulu-dulu. Kan? Dia kena kacau cepat kan. Biasanya bulan puasa lah. Lepas tu, dia bentuk-bentuk dengan tangan jadi macam kelopak bunga ke apa. Dimakan dengan tabur dengan bawang goreng. Bawang goreng yang homemade, bukan hak kedai tu. Itu qasidah. Qasidah tu tak ada masalah. Hukumnya halal. Halal dimakan. Cuma orang kecil manis tak boleh makan banyak lah. Itu qasidah. Yang kedua, qasidah yang ada kalanya disuka orang, ada kalanya tak suka. Qasidah yang banyak berlaku hari ini. Hak duk menyanyi-menyanyi tu. Kalau Ya Hanana, itu qasidah lah. Itu adalah qasidah ataupun ianya berbentuk syair. Syair ataupun sastra-sastra Arab yang biasanya dinyanyi-nyanyikan. Jadi qasidah ni boleh tak boleh? Kan?
Kalau tidak berlebih-lebihan boleh. Benda tu. Kasidah-kasidah yang memuji Allah, memuji Nabi, yang dinyanyikan dengan penuh kegembiraan, yang diselang-selikan dengan irama padang pasir, kan? Ini boleh. Cuma apabila dimasukkan kasidah dengan alat-alat muzik. Jadi tidak boleh dibawa ke dalam ruang solat masjid. Kalau nak berkasidah dengan alat muzik apa semua tu tak boleh buat dalam masjid. Ada ulama yang mengharamkan, tak membenarkan alat muzik itu dimainkan dalam masjid. Okey. Kalau kita baca dalam tafsir, kitab-kitab tafsir, umpamanya perbincangan tentang muzik ini, dia bertitik tolak daripada ada surah Luqman, ayat yang menyatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Jadi para ulama tafsir membincangkan apa maksud lahwal hadis. Jadi sebahagian mereka menyatakan lahwal hadis itu adalah muzik. Maka kalangan sahabat Nabi, ulama-ulama tafsir yang besar macam Mujahid, Qatadah, mereka bila ditanya tentang muzik, mereka meletakkan muzik itu haram. Haram. Sebab apa dikatakan haram muzik itu? Kerana muzik ini, nyanyian-nyanyian ini boleh menimbulkan sifat munafik di dalam diri seseorang. Barangkali kerana kita lihat zaman jahiliah itu muzik, nyanyian-nyanyian ini melalaikan. Ditambahkan pula dengan arak dan sebagainya. Maka pandangan mereka haram kerana ini membawa kepada timbulnya sifat-sifat munafik dalam diri seorang Muslim. Tetapi kalau kita lihat perbincangan kalangan ulama yang membenarkan, sama ada yang contemporary ataupun yang lama-lama pun ada yang membenarkan, kan? Sebab apa? Antara ilmu yang tua yang ada atas muka bumi ni, antaranya ilmu hisab. Ilmu kira kita zaman kita ilmu hisab lah ni matematik, kan? Ini antara ilmu-ilmu yang lama, ilmu hisab, ilmu sejarah dan juga muzik. Sebab kita lihat suasana sekeliling kita tak lari dengan bunyi-bunyian. Kan? Tak lari dengan bunyi-bunyian. Ada yang mendayu, ada yang baik dan sebagainya. Sampai Jepun keluarlah kitaro. Bunyi-bunyian yang terhasil daripada pokok-pokok buluh dan sebagainya. Kan kalau kita pergi berjalan di di Kyoto, di Arashiyama, the bamboo forest tu. Kan bila mari angin kuat dan sebagainya, kan ada irama-irama kat situ. Jadi keliling kita ni macam-macam bunyi yang ada. Maka sebahagian ulama melihat bahawa bunyi-bunyian ini tidaklah dilarang. Cuma di sana ada alatan-alatan muzik yang menjadi pertikaian. Ada yang kata boleh, ada kata alat muzik bertali tak boleh dan sebagainya. Kan? Cuma kita ambil pendekatan macam ni. Selagi mana perkara itu tidak melalaikan, selagi mana lagu atau muzik itu tidak membawa kepada benda-benda kelucahan, benda-benda syirik, maka dia dibenarkan. Kan? Apatah lagu-lagu yang mengandungi puji-pujian. Yang qasidah-qasidah tu lagulah. Kan? Qasidah-qasidah tu lagu. Cuma cara menyanyinya, mereka duduk bersila, pakai jubah, bubuh serban apa semua. Dia jadi qasidah. Kan? Tapi kalau kita menyanyi pun, dia macam tu lah. Puji-pujian yang baik, bahasa yang baik, tidak ada unsur-unsur kelucahan atau tidak ada unsur-unsur yang membawa kepada kelalaian, tak apa. Kan? Ada banyak je macam lagu-lagu Ramli Sarip, lagu-lagu M. Nasir yang berbentuk puitis, ketuhanan dan sebagainya, tak ada masalah, dibenarkan oleh syarak. Kan? Ada seorang Syekh Azhar, almarhum Syekh Ibrahim Utwah. Dia syekh besar, ulama besar. Bila ditanya kepada dia,
tentang muzik. Yang ni saya dengar daripada anak murid yang tanya sendiri dekat dia. Bukan daripada dia, tapi dia dah meninggal. Jadi anak murid dia tu pun dah meninggal. Jadi masa saya duk tolong anak murid dia tu, kebetulan anak murid dia tu kena santau. Jadi almarhum Syekh ni turunkan ilmu kepada anak murid dia, dan anak murid dia tu ajar saya supaya saya dapat bantu dia merawat dia. Jadi duk bacalah kat dia tu masa apa tu dia kena santau tu. Tapi jangan ni saya tak buat dah benda tu. Saya pun tak tahu mana saya letak dah apa yang dia ajar saya tu. Apa? Tak buat dah. Jadi dia sendiri cerita saya. Sebab petang-petang almarhum Syekh ni kadang dia suka duk dengar lagu macam lagu Ummi Kalsum. Lagu Ummi Kalsum ni kira legenda Mesir lah. Ummi Kalsum ni kalau tengok dia menyanyi, dia duk kerah, dia besar. Dia pegang dia punya sapu tangan dia menyanyi. Satu lagu 40 minit, sejam. Tu satu lagu. Kan? Dia tak menari sebab dia straight cut macam tu badan dia, besar. Jadi memang puitis lagu-lagu dia. Sampaikan bila dia meninggal dunia, Arab Mesir hak bunuh diri pun ada. Sebab dia meninggal tu. Begitu fanatik dia orang. Jadi Syekh ni bila orang tanya kat dia, macam mana pandangan kamu tentang muzik? Alat muzik. Dia pun ambil benda dia katok. Kamu dengar tak bunyi tu? Sedap tak bunyi tu? Tak sedap. Halal ke haram? Halal. Katok bunyi tak sedap, halal. Tapi kalau pergi katok drum bunyi dengan rhythm dia, bunyi dengan sedap apa semua tu, pasal apa nak kata dia haram? Dia buat analogi macam tu. Kan? Dia buat analogi macam tu. Jadi maknanya tidaklah dikatakan hukum muzik ni secara mutlak haram. Kan? Tetapi dia boleh membawa kepada haram apabila ada unsur kelalaian, contohnya. Ataupun konsert sampai pergi buka baju dan sebagainya dengan arak dan sebagainya. Ini semua membawa kepada haraman. Okey? Jadi kalau qasidah, syair, lagu-lagu yang memberi keinsafan dan sebagainya, tak ada masalah. Boleh. Sebab itu dalam perang boleh gunakan muzik untuk timbulkan semangat. Untuk berikan semangat boleh. Ada lagu masa perang. Ataupun lagu masa kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Nabi dalam satu ketika bila pergi majlis kahwin, tengok pasal apa sengak sunyi kan. Biasanya perangai mereka ada kabilah-kabilah yang diiringi dengan lagu masa kenduri kan. Nabi pun baca baik-baik. Antaranya tahanina nuhayyikum fahayyuna kan. Kalau sekarang ada di lafaz itu dijadikan nasyid yang dinyanyikan masa majlis perkahwinan sebab meraihkan kegembiraan. Boleh. Okey. Jadi kalangan sahabat Nabi pun selain daripada nama Aswad ni tadi, ada sahabat Nabi contohnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini antara pemidatu yang hebat, antara juru cakap Nabi yang hebat, antara penyair yang hebat. Dia juga syair-syair dia yang memuji Nabi SAW cukup hebat. Cukup hebat. Okey. Jadi maknanya Nabi benarkan. Benda qasidah, benda syair ni boleh. Boleh. Tak ada masalah. Cuma di sana ada hadis daripada Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Jangan kamu melampau ke atasku sebagaimana golongan Nasara terhadap anak Maryam. Jangan kamu melampau. Jadi dia tak suka orang duk puji-puji secara exaggerate, secara melampau. Umar tak suka. Jadi kalau dalam syair ke qasidah ke yang melampau-lampau tu tak suka. Dia tak suka. Okey? Cuma kadang-kadang bila kita nak qasidah ke nak marhaban berjanji,
kenalah tengok maknanya sama. Janganlah kita main belasah je. Contohnya, bila kalau dulu-dulu kan orang berzanji. Sekarang pun kadang ada lagi orang berzanji tu. Dan mereka berzanji menggunakan kitab Barzanji yang dikarang oleh Al-Barzanji itulah. Kan? Sebab tu lekat berzanji tu. Dia bila dia karang kitab tu, bila dia karang berzanji tu, dia tulis apa? Abtadi'ul imla abismi zatil aliyah. Aku mulakan karangan ini dengan nama zat yang tinggi, yang agung. Allah lah. Kan? Yang kita pun pergi baca dia punya kitab, kita pergi tarik lagu abtadi'ul imla abizati ismi zami, apa? Kita pergi baca. Masa bila kita karang, kita tak karang. Tetapi dia yang karang. Sebab tu dia kata abtadi'u, aku mulakan penulisan ini dengan sekian-sekian. So kalau kita nak, janganlah kita pergi baca tu. Hak tu Syekh Barzanji yang tulis, bukan kita tulis. Kan? So nak berzanji ke, nak qasidah ke, nak apa ke, biarlah kita cari dan faham dulu maksud dia. Supaya kita tak lari daripada maksud sebenarnya perkara tadi. Okey? Barulah dapat pahala. Kan? Buat sesuatu dengan kita faham apa yang kita buat. Bukan sekadar main ikut belasah aja. Okey. Okey. So selesai hadis ni. Maknanya harus ataupun boleh kita memuji ataupun bersyair ataupun bermadah untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Bila mana dia bermadah. Contohnya dalam kita biasa dengar apa orang duk nasyid tu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdaus. Yang tu kan. Tu dikatakan ada daripada Imam Syafi'i. Dia madah dia tu, ditulis tu, menyatakan ilahi wahai Tuhanku. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku ni tidak layak untuk syurga firdausmu. Wala aqwa 'alan nari. Dan aku juga tak ada kekuatan kalau nak dicampakkan aku dalam neraka. Kan? Fahabli taubah kan? Terimalah taubat aku dan sebagainya. Jadi madah yang dibuat oleh Imam Syafi'i ni bukanlah nak menafikan dia ni tak boleh masuk syurga, tapi tak. Dia merendahkan dirinya mengadu kepada Allah yang dia ni tak layak masuk syurga. Kan? Hanya dengan rahmat-Mu lah ya Allah aku ni boleh masuk syurga. Kan? Tapi aku tak tahan kalau kena campak dalam neraka. Maka ya Allah terimalah taubat aku. Kan? Sebab itu dalam madah-madah, puji-pujian, qasidah dan sebagainya, mereka menggunakan bahasa Arab yang puitis. Kan? Bahasa Arab yang puitis, yang penuh dengan apa unsur-unsur hyperbola, kan? Apa dan macam-macam lah ni bahasa-bahasa yang puitis ni. Jadi kita jangan ambil secara literal. Kalau ambil secara literal, maka dia akan bawa kepada makna yang tak sepatutnya nanti. Kan? Yang tu kita kena jaga. Okey. Sorry lah panjang sikit ulah hadis ni. Kemudian حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن عن أبي بكر عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل. Al-Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu dia kata kepada Nabi, madahtuka, wahai Nabi, aku telah memujimu, wa madahtullah, dan aku juga telah memuji Allah Azza wa Jalla. Okey. Cuma itulah macam mana di Malaysia ada pandangan yang berbeza sikit. Contohnya yang apa nama orang duk menyanyi apa tu tadi? Yahanana tadi. Ada kalangan ilmuwan yang membenarkan dan ada juga kalangan bekas-bekas mufti yang tak membenarkan. Sebab dia kata ada kata-kata yang tak berapa sesuai dan sebagainya. Wallahu alam. Bagi saya senang. Puji-pujian ini adalah suatu benda yang harus. Boleh nak buat, boleh tak buat.
Tetapi kalau ada pertikaian kalangan ulama, yang ni kata tak kena wording dia, yang ni kata kena, kita ambil jalan tengah, tinggallah yang tu. Banyak lagi kasidah-kasidah yang lain, lafaz-lafaz syair lain yang boleh kita guna. Yang mana ada pertikaian, kita tinggalkan. Okey. Wallahu a'lam. Ada tak apa. Kita teruskan hadis. Lagi tak habis lagi. Bab i'ta'i syair idza khafa syarruhu. Bab yang menyatakan memberi upah kepada penyair jika dia takut akan kejahatannya. Hak ni dalam bab orang yang gunakan syair untuk kejahatan. Ada juga. Kan? Kalau kita tak bayar upah kat dia, tak bagi kat dia habuan dia, saat lagi dia guna, dia pergi buat syair baru, dia hentam kita. Kan? Dia pergi buat benda-benda yang mengarut kat kita. Itu kita tengok. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Ali. Qala. Haddatsana Zaid bin Hubab. Qala. Haddatsana Yusuf bin Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husain al-Khuza'i an abihi qala. Haddatsani Abi Nujaid anna syairan jaa ila Imran bin Husain radhiyallahu anhu fa'atahu faqila lahu tu'ti syaira faqala ubqi ala irdi. Daripada Abu Nujaid bahwasanya ada seorang penyair telah datang kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Lalu dia pun memberikan kepada penyair tadi akan upah. Dia bagi upah. Maka telah ditanyakan kepada Imran bin Husain, apakah engkau telah memberi upah kepada penyair? Maka dia menjawab, aku ingin mengekalkan kehormatanku, yakni aku berusaha menjaga marahku daripada celaan penyair. Okey. Dalam hadis ni kita tengok. Satu, Imran bin Husain, dia nak jaga hubungan. Dia tahu puak-puak ni kadang-kadang dia boleh ambil kesempatan dan sebagainya. Daripada berlaku kemudaratan yang tak elok. Selepas daripada tu, dia jaga hubungan. Antara jaga hubungan kat sini bukan dia bagi rasuah. Bukan dia bagi rasuah, ambil rasuah, tak. Sekadar nak jaga hubungan baik, dia pun orang tu main syair main, dia bagi syair ke apa, dia pun bagilah sedikit hadiah. Sedikit upah. Jadi bila ditanya kepada dia, maka dia kata sekadar nak jaga kehormatan diri dia. Dia tak mahu. Satgi kawan tu pergi buat syair pula, pergi kata Imran Husain ni kedekut lah, apalah. Tak mahu. Jadi dalam hal ni kita tengok, selagi mana kita boleh jaga diri kita ataupun elak diri kita daripada menjatuhkan kehormatan diri, kena elak. Kena elak. Dia banyak benda-benda macam ni. Banyak. Dalam Quran pun diajarkan kepada kita, jangan kita duduk dalam kumpulan-kumpulan yang boleh menjatuhkan kehormatan diri. Kita tahu puak-puak tu dia suka duk mengumpat orang. Jangan kita pergi duduk dalam kumpulan tu. Ataupun kita tengah sembang-sembang, satgi marilah orang duk bawa cerita. Kita pun minta diri dulu nah, saya ada urusan, nak kena jalan dulu ni. Macam tu. Maknanya jangan kita duduk dalam suasana yang boleh menimbulkan fitnah. Sampai macam tu. Kalau boleh elak, tinggalkan. Dalam hal ni kita tahu penyair tu tadi dia ni macam-macam lah penyair. Kena pula penyair yang jenis upahan, yang jenis makan upah. Termasuklah sekarang-sekarang ni. Kadang-kadang penulis yang jenis makan upah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua dia makan. Jadi, kalau boleh kita elakkanlah diri kita daripada orang yang macam ni. Jaga hubungan dengan mereka. Tak usah duk cari pasal. Backpeel lah kat dia. Okey. Kemudian, bab la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi. Bab yang menyatakan jangan memuliakan akan sahabatmu
dengan barang yang memberatkan atas dirinya. Jangan kita memuliakan sahabat kita dengan sesuatu yang membebankan ke atas dirinya. Maknanya apa? Jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita berlebih-lebihan dalam kita memuji sahabat kita. Kerana dia memberatkan orang tu. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Muhammad bin Musanna qala haddasana Muaz qala haddasana Ibnu Aun an Muhammad qala kanu yaqulun la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaihi. Daripada Muhammad, dia telah berkata, adalah mereka itu, yakni para sahabat, telah berkata, janganlah kamu memuliakan sahabatmu dengan apa yang memberatkan atas dirinya. Ya, kita menghormati orang lain itu satu perkara yang baik. Memuliakan tetamu, memuliakan sahabat, memuliakan kawan-kawan, memuliakan guru. Ini semua perkara yang dianjurkan. Termasuk dalam adab-adab yang baik. Memuliakan orang tua-tua. Ini semua kena. Ada benda yang baik. Cuma janganlah kita berlebih-lebihan terhadap mereka. Berlebih-lebihan. Umpamanya kalau kita memuji, kita berlebih-lebihan memuji mereka. Sampai tak larat dia nak bawa. Sampai tak larat dia nak tanggung puji-pujian tu. Maknanya depan dia tu jangan duk kata lebih-lebih. Jangan duk puji lebih-lebih. Dia tak larat nak bawa. Takut terduduk dia. Kita dah baca hadis yang sebelum ni. Kalau kita memuji berlebih-lebihan, umpama kita pergi ketuk belakang leher dia. Sampai macam tu. Begitu juga dalam kita ikram atau memuliakan tetamu. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Jamu punya jamu, bagi dia makan. Sedangkan kita tahu dia tu kencing manis ada, darah tinggi ada. Yang kita pergi hidang kat dia berlebih-lebihan. Mentang-mentang musim durian, kita pun jamu kat dia. Apa musangking sampai 5-6 biji. Dia tu tak boleh. Jamu kat dia kambing pula. Dengan darah tinggi dan sebagainya. Jangan. Kerana apa-apa pun biarlah awsat ataupun pertengahan, bersederhana. Jangan berlebih-lebih. Kita sayang macam mana pun jangan berlebih-lebih. Takut ia membawa kemudaratan yang lebih besar pada orang tu. Kena pula tetamu, dia nak jaga hati tuan rumah. Tak makan sikit, tuan rumah kecil hati. Jadi dia pun nak ra'i punya nak ra'i, lalah ICU lah dia. So kena jaga. Kemudian bab seterusnya, az-ziyarah. Bab yang menyatakan ziarah. Bab yang menyatakan tentang ziarah. Arab kata ziarah, Melayu pun kata ziarah. Zara yazur ziarah. Jadi benda ni satu perkara yang kita nampak bukan sekadar adab, tetapi dia dianjurkan. Nabi ziarah kawan-kawan, Nabi ziarah orang tua, santuni orang tua, itu Nabi buat antara sunnah Nabi. Jadi kita pun dah baca dalam kitab sebelum ni, kan? Yang hadis daripada Anas bin Malik kan juga. Siapa yang berziarah ni dipanjangkan usianya, kan? Kita dah bincang dah yang tu. Maknanya dipenuhi dengan keberkatan dalam usia dan sebagainya. Orang yang ziarah ni. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Abdullah bin Osman qala haddasana Abdullah bin Mubarak akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Uthman bin Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada rajulu akhahu aw zarah qala Allahu lahu tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannati.
Ustaz, Siapa punya sesama. awak je. Dia pagi tadi alhamdulillah sihat elok. Apa nama, lepas makan tengah hari tu saya mula bersin sampailah sekarang. Tadi dah ambil ubat alergi satu. Harap dah kering tapi tak tahu duk bersin. Ustaz alergi apa? Sotong? Udang? Tak, saya seafood semua alhamdulillah okey. Saya tak tahu tadi saya makan apa. Sama ada ikan tu tak berapa fresh ke apa ke. Tak apalah. Sagi tidur okey kot insyaAllah. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, idza ada rajul, apabila mengunjungi seorang lelaki akan saudaranya yang sakit, atau menziarahi saudaranya yang sehat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, tibta wa taba mamsyaka, semoga engkau menjadi baik dan semoga menjadi baik perjalananmu, dan semoga engkau dapat mendiami tempat di dalam syurga. Satu hadis yang Masya Allah, kita nampak macam simple kan. Idza ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, apabila kembalinya, maknanya apabila seorang lelaki ni dia pergi bertemu atau dia pergi ziarah, pergi melawat saudaranya yang lain. Sama ada kita pergi jumpa, kita pergi tengok orang sakit ke, ataupun kita ya sekadar pergi ziarah dia, orang sihat ke kan, dengan tujuan nak mengeratkan hubungan. Maknanya bukan pergi ziarah tu ada apa nama serampang dua mata, tak. Mentang-mentang musim durian dia pun ada kebun, kita pun pergi ziarah dia, tak. Bukan sebab tu kan. Tetapi kita pergi ziarah dia lillahi ta'ala. Lama tak tengok dia, lama tak dengar cerita kan. Kita pun decide kita pergi ziarah dia. Weekend ni kita nak pergi ziarah dia. Jadi Nabi kata apabila seseorang tu pergi ziarah orang lain dengan tujuan yang baik kerana Allah Ta'ala kan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri katakan kepadanya tibta. Tibta ni biasanya kita terjemah beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu, macam itulah. Tetapi ataupun kat sini diterjemahkan sebagai semoga menjadi sesuatu kebaikan bagi kamu. Dan kebaikan juga bagi perjalananmu. Kebaikan atas diri kita, kebaikan ke atas perjalanan kita, maknanya Allah pelihara kita. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan semoga engkau dapat mendiami tempat di dalam syurga. Kan? 3 benda. Sedangkan kita pergi ziarah orang, kan? Pergi ziarah orang tu niat yang ikhlas. Kadang-kadang pergi ziarah orang tu pula jamu kita. Jamu makan ni dan sebagainya. Kita pun balik kenyang. Kadang-kadang bawa buah tangan pula lagi. Kan? Tetapi bukan sekadar apa yang orang tu bagi ke kita, tetapi jaminan daripada Allah. 3 benda. Kebaikan bagi kita, kebaikan bagi perjalanan kita, maknanya pergi balik itu mendapat rahmat, barakah daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, diberi jaminan kepada kita tempat duduk dalam syurga. Kan? Nampak simple, nampak mudah kan, tetapi Masya Allah ganjarannya kan. Sebab itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi suruh kita jaga hubungan kita dengan kawan-kawan arwah mak ayah kita kan. Mak ayah kita dah meninggal, tetapi kawan-kawan baik dia kadang-kadang ada lagi. Nabi suruh kita jaga hubungan. Mak ayah kita dah meninggal, tetapi adik-beradik dia ada lagi. Umpamanya Nabi suruh kita jaga hubungan, pergi ziarah mak saudara dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ini walaupun nampak mudah, tetapi satu anjuran yang sangat penting. Sangat penting. Jaga hubungan. Walaupun sekadar pergi ziarah setengah jam, sejam, ya. Ambil peluang untuk ziarah.
Saya hari ni tak sempat nak ziarah kawan saya, kawan senior saya. Apa nama? Petang semalam dia balik mesyuarat. On the way nak balik rumah tu, katanya tengah memandu kena heart attack. Kena heart attack, dia langgar kereta 2 biji, dia langgar satu signboard, meninggal. Dah buat postmortem tapi sebab meninggal di Ipoh, tak sempat nak ziarah hari ni. Kan? Senior yang baik. Ialah masa sampai di Azhar tu, kita budak-budak lagi, dia orang dah senior dia orang lah yang tolong masak lah, apalah. Kita budak-budak masak tak reti je. Dia makan orang tua masak. Masa dulu di Cairo, ada Pizza Hut, Kentucky ada, KFC ada. Kan? Tetapi kalau nak pergi KFC, sos tak ada. Arab mana makan sos cili? Tak ada. Jadi yang senior ni, diorang kan ada duit. Bila dah ada duit tu, ajak kita pergi, kata malam ni kita makan KFC. Tapi daripada tengah hari tu, diorang dah kat dapur dah buat sos cili. Masak sendiri buat sos cili. So bawa sos cili pergi KFC. Itulah kenangan orang tua dulu. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ibn Shawza qala sami'tu Malik bin Dinar yuhaddits an Abi Ghalib an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat zarana Salman min al-madain ila Syam mashiyan wa alaihi kisa'un wandar ward qala yani sirawila mushammarah qala Ibnu Shawzab ru'ya Salmanu wa alaihi kisa'un matmumu ar-ra'si sakhitul uzunaini yani annahu kana arfasha faqila lahu shawwahta nafsak qala innal khaira khairul akhirah. Daripada Ummu Darda, beliau telah berkata, Salman, yakni Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ziarah kami daripada Madain ke Syam dengan berjalan kaki. Madain ke Syam. Berapa jauh Madain daripada Madain ke Syam ni? Agak-agak apa jauh? Nak tengok. Madain ni Madain Soleh ni rasanya. Madain Soleh di Saudi, di ke Syam. Syam naik atas lagi. Nak kena Google berapa jarak dia. Tapi bagi saya jauh lah. Kalau daripada Madain ke Syam naik ke atas jauh. Jauh. So, Salman Al-Farisi dia berjalan kaki daripada Madain ke Syam. Dan beliau memakai kisak, yakni selimut ataupun selendang besar. Dan indarwad, sejenis seluar. Kan Salman ni dia orang Parsi kan. Jadi perawi berkata, yakni seluar yang labuhnya sehingga menutupi lutut sampai ke betih. Seluar panjang lah. Telah berkata Abu Shuaizab, pernah dilihat Salman radhiyallahu anhu dan beliau memakai kisak. Kepalanya dicukur dan jatuh kedua telinganya. Yakni telinganya besar lebar. Lalu dikatakan kepadanya, ni dia nak describe Salman ni lah. Sebab Salman dia orang Parsi, dia bukan Arab. Engkau telah menjadikan dirimu menjadi buruk, selekeh. Yakni kerana Salman ni dia berjalan kaki.
Dia berjalan kaki jarak yang jauh. Biasalah orang musafir ni, bila berjalan jauh, orang nampaklah dia ni, selekernya, serabainya, sebab kesan perjalanan yang jauh. Jadi bila orang kata kat dia, wahai Salman, nampak hang ni macam buruk sangat, selekeh sangat. Maka Salman pun jawab, apa katanya? Innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Maknanya di sini, dia pergi berjalan, pergi ziarah lillahi ta'ala. Tak apa dia jalan jauh pun. Baginya dia jalan jauh pun sampai penat, lelah macam tu, sampai serabai. Tetapi yang penting, hasrat dan tujuan akhiratnya tu tercapai. Dia keluar pergi berjalan kerana lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mencari keridhaan Allah. Dan kita tahu kalangan sahabat Nabi, dalam kitab-kitab hadis ditulis bagaimana perangai sahabat-sahabat Nabi ini, sehingga ada bab yang membincangkan tentang rehlah sahabat. Rehlah ataupun perjalanan pemusafiran sahabat. Mereka pergi jalan jauh-jauh hanya kerana nak mendengar hadis Nabi. Umpamanya ada sahabat daripada Madinah yang berpindah ke Kufah, ke Iraq, kerana sama ada ditugaskan dan sebagainya. Dan bila mana Nabi dah wafat, bila duk dengar tentang hadis, mereka kata, oh hadis ni ada. Hadis ni diriwayatkan oleh Fulan bin Fulan lah, ni duduk di Kufah, di Baghdad, di Iraq. Maka mereka pun musafir, pergi sampai ke Kufah semata-mata nak dengar hadis itu daripada mulut sahabat tadi, yang mana dia sendiri dengar daripada Nabi. Sampai macam tu. Nakkan, sebab itu rantaian perawi hadis itu dia bersambung. Nakkan sampai macam tu kerana nak jaga kemuliaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian bab seterusnya, man zara qauman fa ta'ima indahum. Bab yang menyatakan orang yang menziarahi akan satu kaum lalu dia telah makan bersama mereka. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansari fa ta'ima indahum ta'ama falamma kharaja amara bimakanin minal baiti fa nudiha lahu ala bisatin fa shalla alaihi wa da'a lahum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ziarah satu ahli keluarga kalangan kaum Ansar. Lalu baginda makan bersama dengan mereka. Yang ini makanan yang dihidangkan oleh Ansar tadi. Maka tak kala Nabi SAW hendak keluar, nak balik, baginda telah menyuruh disediakan satu tempat dalam rumah tadi. Maka direnjiskan air untuk baginda di atas hamparan. Lalu baginda pun solat di atasnya dan mendoakan bagi mereka. Dalam hadis lain pun disebut, Nabi bila pergi ke rumah sahabat, makan dan sebagainya, kemudian Nabi tanya, dalam hadis lain ada yang Nabi tanya, kat mana kamu suka aku solat? Mereka sediakan satu tempat dan Nabi solat. Macam ni kita tahu sebab apa direnjihkan air. Barangkali rumah sahabat tadi lantai dia tanah, lantai dia pasir. Direnjihkan sikit supaya bersih ke apa, sejuk ke dan sebagainya untuk solat kat situ. Jadi Nabi minta, kat mana kamu suka aku solat? Supaya bila Nabi solat kat situ ada keberkatan. Kat sini Nabi pernah sujud. Kita tahu di bumi mana Nabi pernah sujud, itu ada keberkatannya kat situ. Orang jaga kawasan tu. Okey. So kalau orang main rumah kita, dah makan ke apa semua, dia minta nak solat, jangan marah kat dia. Sunnah. Dia pernah baca hadis ni. Orang datang rumah kita, satu keberkatan.
Orang datang kita jamu makan, satu lagi keberkatan. Kemudian dia solat pula. Dia doa pula untuk kita, satu lagi keberkatan. Banyak kat situ. Kemudian hadis yang terakhir. Daripada Imam Bukhari, haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Salih bin Umar al-Wasiti an Abi Khaldah. Qala ja'a Karim Abu Umayyah ila Abi Aliyah wa alaihi thiyabu sufin. Faqala Abu Aliyah innama hadhihi thiyabu ruhban in kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu. Daripada Abu Khaldah dia berkata, Abdul Karim Abu Umayyah telah datang kepada Abu Aliyah dengan memakai pakaian suhuf, yang ini pakaian bulu yang diperbuat daripada bulu kambing. Lalu Abu Aliyah telah berkata, sesungguhnya ini adalah pakaian para rahib. Sekiranya kaum muslimin apabila mereka saling menziarahi, mereka berhias rapi. Okey. Ini nak tunjukkan kepada kita hadis ni, bagaimana kalangan sahabat apabila mereka nak pergi ziarah, kan, mereka mengenakan pakaian yang rapi. Maknanya bukanlah berhias melampau-lampau berlebih-lebihan, tetapi biarlah kena dengan majlis. Biarlah kena dengan majlis. Kadang-kadang kita nak pergi rumah orang, kita pakai selekeh macam kita tarai pula tuan rumah tadi, kan. Biarlah kita pakai pakaian yang sesuai dengan nak pergi rumah orang. Kita tahu kita nak pergi rumah orang tu, nak ziarah ada orang meninggal, pakailah pakaian yang sesuai dengan majlis adanya orang meninggal. Kita tahu nak pergi ziarah rumah orang tu kerana ada kenduri kesyukuran, pakailah dengan pakaian yang sesuai dengan majlis yang jadi itu pun juga termasuk dalam adab kita meraihkan tuan rumah. Bukan sekadar tuan rumah raihkan tetamu, tak, tetapi tetamu meraihkan tuan rumah. Maknanya kita jaga air muka dia, kehormatan diri dia dengan majlis yang dia buat, kan. Tahu dah dia jemput kita kenduri kahwin anak dia, kan, pakailah pakaian yang sesuai, kan, sebagai meraihkan jemputan, meraihkan tetamu tuan rumah tu, kan. Tidaklah nanti menimbulkan orang kata kat tuan rumah, hampir jemput siapa ni, kan. Jadi itu semua boleh menimbulkan kata-kata yang tak elok. Jadi kita kena raih juga. Pergi rumah orang kena buat dengan cara yang elok. Kalau sahabat pun dia berhias rapi, tajam malu. Yang ni tajam malu. Mereka bukanlah bubuh maskara sampai berapa. Tak. Tapi tajam malu ni sekadar berhias diri yang sesuai dengan majlis, sesuai dengan tuan rumah tu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita ada beberapa minit lagi, kita buka kepada discussion. Sekarang ni kita jarang menziarah. Banyak kita meet up di mana-mana lah. Ke adab-adab tertentu untuk tu. Okey. Yalah, kadang tuan rumah pun penat nak berair kat kita. Dia tahu dah kalau kita main 3-4 jam tak balik-balik, kan. Nak senang, pergi jumpa di kedai mamak. Dia tak ada apa. Dalam bab ziarah ni, di mana-mana pun, kan. Kalau kita tak boleh pergi kat rumah dia, dia pun tak selesa. Yalah, kalau nak pergi rumah dia, dia nak kena kemas rumah, kan. Jadi dia kata kita jumpa kat luar lah, pun tak ada masalah. Dalam arti kata, selagi mana benda tu dalam urusan menjaga hubungan, alhamdulillah, kan. Tak semestinya di rumah saja. Cuma kalau di rumah lagi baik. Sebab apa di rumah lagi baik? Dalam hadis yang lain menyebutkan tentang bila orang datang ke rumah kita, dia datang membawa keberkatan. Wallahu a'lam.
Dan bila petamu balik, dia bawa juga sekali benda-benda tak baik lah. Ya. Dia keluarkan, dia bawa keluar benda-benda yang tak elok tu. Okay. Tak ada soalan lagi, Ustaz. Semua dah tidur? Okey, tak apa. Tak sihat. Okay. So kalau tak ada apa, kita stop dulu setakat ni. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika nabiyyika sunkan nabiy wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. واغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ramai ni.